Kursi. Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, untuk video kita hari ini Izzat nak buat sedikit perbahasan tentang beberapa episod Ultraman yang menyindir ataupun memiliki sejarah gelap yang tersendiri lah. Sebenarnya ia bukanlah sejarah gelap sangat, cumanya macam beberapa episod Ultraman ni seolah-olah macam menyindir kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan Jepun di masa lalu. Dan memang ada beberapa episod yang menampilkan adegan seperti itu, dan disebabkan itu Izzat nak berkongsi dengan korang semua. Jadi kalau korang nak tahu apa sahaja yang menarik, make sure korang stay tune dekat dalam video Izzat kali ni, okay? So case yang pertama ni berasal daripada siri Ultra 7 ya. Lebih tepatnya itu pada episod yang ke-12 siri Ultra 7. Dan Izzat rasa korang semua dah tahulah tentang kewujudan episod ke-12 siri Ultra 7 ni. Yang mana ini merupakan salah satu episod Ultra 7 paling berkontroversi sampai pihak Subaraya sendiri telah pun mengharamkan penayangan dia. Sebenarnya episod ni secara keseluruhan tak ada apa-apa masalah pun. Bila Izzat baca daripada segi sinopsis, dan Izzat tengok daripada beberapa screenshot, episod ni sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun. Dia macam standard cerita Ultraman biasa lah, yang mana adanya kemunculan satu alien yang bernama Alien Spell. Jadi Alien Spell ni merupakan alien yang menghisap darah, ibarat macam vampire macam tu lah. Dan dia ni telah menghisap darah seorang wanita sebelum dia akhirnya beralih untuk menghisap darah kanak-kanak pula. Kontroversi itu mula terjadi daripada segi desain Alien Spell ini sendirilah. Sebabkan Alien Spell ni memiliki desain yang agak unik, sebab bentuk dia tu nampak humanoid dan dia tu memiliki parut di sekitar tubuh badan dia. Dan masalah tu mula jadi bila Subaraya ni nak mempromosikan lah episod ke-12 siri Ultra 7 ni. Jadi mereka ni telah pun menghantar gambar daripada Alien Spell tu pergi ke sebuah majalah untuk diterbitkan sekaligus mempromosikan episod tersebut. Dan bila mereka hantar ke situ, editor majalah tersebut iaitu Shoji Otomo ni telah pun melakukan satu kesilapan besar, yang mana dia telah pun menukarkan nama daripada Alien Spell kepada Alien Hibaku. Dan dia mengatakan alasan kenapa dia menukarkan itu adalah kerana Alien Spell itu memiliki parut di seluruh badan dia yang menyerupai Hibakusha. Buat korang yang tak tahu apa itu Hibakusha, Hibakusha sendiri merupakan parut yang ada pada tubuh mereka yang menjadi mangsa dalam tragedi pengoboman di Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan daripada situlah ramai orang ni mula rasa marah lah, sebab karakter alien yang digambarkan sebagai satu sosok yang jahat itu disamakan dengan mangsa yang terlibat dalam Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan mereka merasakan kalau tindakan Subaraya ini tidak sensitif terhadap mangsa-mangsa tersebut, dan mereka telah pun mengecam tindakan daripada Subaraya Production. Kecaman itu telah pun sampai ke telinga Hajime Subaraya yang merupakan pendiri Subaraya pada waktu itu, dan Hajime Subaraya telah pun memohon maaf di atas kesilapan dia, dan dia telah pun mengambil keputusan untuk menggamkan episod tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kita akhirnya telah pun dikeluarkan dengan satu berita lah, yang mana mereka yang pernah mengecam tindakan Subaraya di masa lalu tu meluahkan rasa kekesalan mereka setelah mereka mendapat tahu konteks sebenar daripada episod tersebut. Dan mereka rasa kesal sebab mereka ni telah pun melakukan tindakan yang melulu ya. Sebabnya mereka ni kalau ikutkan, mereka tu hanya pandang pada satu bahagian saja. Mereka tak dengar apa-apa pun daripada kedua belah pihak. Misalnya daripada pihak Subaraya sendiri ke, ataupun mereka sendiri pun tak tahu tentang kewujudan episod tersebut dan sebagainya. Dan setelah mereka tahu tentang konteks sebenar episod tersebut, mereka ni mula rasa menyesal kerana tindakan mereka ni telah pun menghalang Subaraya tu untuk berkarya. Dan mereka tu rasa sangat menyesal sebabnya mereka ni telah pun melakukan satu tindakan yang melulu lah. Sepatutnya mereka tu tak boleh judge terus. Sepatutnya tu mereka tu perlu melakukan siasatan terhadap karya yang Subaraya Production tu buat pada waktu tu. Tapi disebabkan mereka ni mungkin dikawal oleh emosi marah, jadi mereka ni tak dapat nak berfikir dengan baik, dan mereka ni terus mengecam tindakan daripada Subaraya. Dan disebabkan itu mereka ni telah memberikan kemenangan kepada Subaraya untuk menayangkan episod tersebut, walaupun mereka tu sebenarnya ada juga rasa macam kurang selesa sikit lah dengan episod tu. Sebabnya episod tu pada awalnya tu nampak macam boleh diterima kerana Alien Spell tu hanya menghisap darah daripada perempuan. Tapi bila mereka tu menukar target untuk menghisap darah kanak-kanak tu, mereka rasa macam itu bukanlah benda yang sepatutnya dibuat. Tapi mereka harap kalau Subaraya nak tayangkan episod tersebut, mereka telah memberikan kebenaran, dan mereka harap kalau Subaraya ni boleh memberikan sedikit konteks lah terhadap episod tersebut. Walaupun episod tersebut telah pun digam dan disekat penayangan dia, tapi beberapa bocoran baru ni telah pun menunjukkan kalau Subaraya sebenarnya masih lagi menyimpan filem lama tu, dan mereka telah pun upgrade episod tersebut daripada resolusi yang lama tu kepada resolusi yang lebih HD ya. Jadi itu adalah kes pertama lah yang melibatkan salah satu episod daripada siri Ultra 7, yang mana episod tersebut menjadi kontroversi kerana mereka tu seolah
tidak memiliki sensitiviti terhadap mereka yang terlibat dalam insiden pengoboman di Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan semestinya pengoboman di Hiroshima dan juga Nagasaki itu merupakan salah satu tragedi paling gelap dan juga paling besar yang pernah dihadapi oleh kerajaan Jepun pada waktu itu. Jadi episod Ultraman seterusnya berada dekat dalam list Izzat kali ini berasal daripada episod ke-33 siri Ultraman Jack ataupun The Return of Ultraman. Yang mana dekat dalam episod yang ke-33 ni kita telah pun dihadirkan oleh satu alien iaitu Alien Mates. Alien Mates ni bukanlah alien yang jahat ya. Dia ni datang dengan tujuan baik. Dan alasan kenapa dia boleh ada kat bumi tu adalah sebab dia ni nak membentuk satu aliansi dengan pihak bumi ni sendirilah. Dan dia tu datang dengan niat baik tanpa berniat untuk melakukan apa-apa invasi sekalipun seperti kebanyakan alien di dalam siri Ultraman kebanyakan. Dan di dalam episod tersebut, dia ni pun berteman dan juga menjaga seorang kanak-kanak yatim piatu yang bernama Ryo Sakuma. Dan Ryo Sakuma ni menganggap kalau alien mates tu seperti bapa dia sendirilah sebabnya dia tu dah tak ada siapa-siapa. Jadi alien mates tu ibarat seperti bapa yang dia pernah hilang dululah. Dan semuanya tu berjalan dengan lancar, tapi ramai orang di kawasan tersebut ni sentiasa memiliki skepticality terhadap alien mates tu, memandangkan itu merupakan alien. Dan bahkan juga ada orang yang menyebarkan rumor kalau alien mates dan juga Ryo Sakuma ni sebenarnya sedang merancang sesuatu yang lebih besar untuk mereka ni memasuki bumi. Hideki Go selaku Ultraman telah pun datang ke kawasan tersebut dan dia ni menegahlah penduduk kampung ni yang ada dekat situ tu daripada mengusir ataupun mengapa-apakan alien mates tu, sebab alien mates tu tak berniat jahat pun. Dia cuma datang ke situ secara tak sengaja dan dia datang pun dengan cara yang damai dan dia pun tak mengganggu orang-orang sekeliling. Jadi Hideki Go ni tak bagilah orang tu dekat pada mereka, tapi disebabkan rumor tersebut dah terlalu kuat, akhirnya alien mates tu dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Lebih tepatnya tu dia tu telah pun ditembak oleh salah seorang polis yang berada di kawasan tersebut. Dan kematian dia tu telah pun menyebabkan Murochi bangkit dan Murochi ni telah pun melakukan kekacauan dan memang keadaan jadi waktu tu memang agak membahaya lah. Dan Hideki Go waktu tu disebabkan dia dah larang manusia ni daripada mengapa-apakan alien mates tu, dia ni tak nak membantu mereka. Dia tak nak berubah menjadi Ultraman untuk membantu mereka. Tapi setelah dia ni ditegur oleh kapten dia dan memandangkan dia tu merupakan Ultraman dan tanggungjawab dia adalah untuk melindungi manusia, Hideki Go akhirnya berubah menjadi Ultraman Jack dan bertarunglah dia dengan Murochi ni tadi. Pertarungan terjadi dan kita ni telah pun dihidangkan dengan satu pertarungan yang pada Zack memang cukup revolusioner lah pada waktu tu. Sebenarnya kita ni telah pun dihidangkan dengan one take shot yang sangat panjang dan Zack memang sangat suka dengan dia punya koreografi tu dan Ultraman Jack akhirnya berjaya lah menewaskan Murochi. Dan dalam masa yang sama pula, Ryo Sakuma ni masih lagi hidup berseorangan dan dia ni masih lagi cuba untuk mencari kapal daripada alien mates untuk membolehkan dia ni pergi ke planet mates itu sendirilah. Jadi itu basically merupakan sedikit sinopsis ataupun sedikit cerita ringkas lah daripada episod ke-33 siri Ultraman Jack tu. Dan apa yang menariknya adalah bila Izzat pada mulanya Izzat anggap ini merupakan sebuah episod yang biasa. Sampailah Izzat baca daripada segi pengembangan episod tersebut. Yang mana penulis sebagai episod tersebut iaitu Shozo Uehara ni telah pun memberitahu inspirasi daripada dia menulis episod tersebut. Sebenarnya dia dapatkan dari selepas dia itu membaca tentang satu sejarah yang lebih tepatnya itu The Great Kanto Earthquake. Great Kanto Earthquake ni merupakan sebuah insiden cukup gelap jugalah dalam sejarah Jepun. Yang mana ada berlakunya satu gempa bumi di satu wilayah Kanto. Tapi di sebalik insiden gempa bumi itu ada satu lagi insiden yang memang cukup menyayat hati. Yang mana dekat situ kerajaan Jepun ni telah pun melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap orang Korea, orang Cina dan juga orang Jepun yang ada di kawasan tersebut. Dan semua itu berlaku kerana ada seorang polis ni bersikap resis terhadap orang Korea dan juga orang Cina. Dan dia ni telah pun menyebarkan satu rumor palsu. Konon-kononnya orang Korea dan juga orang Cina ni sedang merancang untuk melakukan rampasan kuasa terhadap kerajaan Jepun. Dan kerajaan Jepun pula percaya apa yang pihak polis ni cakap dan mereka ni terus melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Dan yang lebih tragisnya bukan hanya orang Korea dan juga orang Cina saja yang terbunuh dalam insiden tersebut. Tapi ada juga orang Jepun yang cuba untuk melindungi orang Korea dan juga orang Cina yang tinggal bersama dengan mereka ni turut menjadi mangsa mereka dan mereka ni dibunuh dengan sangat kejam. Dan insiden ini merupakan salah satu insiden yang menyebabkan Korea dan juga China sangat sensitif terhadap negara Jepun. Seperti yang mana kita selalu tengok sekarang ni,
mereka tu macam orang Korea ni macam susah nak accept culture daripada Jepun tu dengan begitu baik. Disebabkan itulah ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa siri Sentai dan juga Kamen Rider yang diorang terpaksa skip kerana memiliki unsur Jepun yang terlalu kuat. Tapi itu di masa lalu lah, di masa sekarang ni nampaknya mereka macam dah boleh terima benda tu. Tapi itu merupakan salah satu insiden yang memberikan inspirasi kepada Shozo Uehara untuk menulis episod ke-33 daripada siri Ultraman Jack ni. Dan di dalam siri Ultraman Jack ni, karakter orang Korea itu direpresentasikan melalui karakter alien mates itu sendiri, sementara penduduk kampung tu pula merepresentasikan tentera Jepun pada kali itu. Jadi kita boleh nampak lah kalau mereka ni sebenarnya boleh hidup aman damai, tapi disebabkan satu pihak yang memilih untuk tidak mempercayai dan memilih untuk menyebarkan rumor palsu, hubungan tersebut akhirnya membawa kepada bencana yang akhirnya menyebabkan mereka sendiri pun hampir mati. Dan itu pada saat merupakan satu perkara yang menarik lah. Dan yang menarik adalah episod ni memiliki sambungan dia. Lebih tepatnya tu di siri Ultraman Mebius, yang mana anak daripada alien mates yang pertama ni, iaitu Bio ni, telah pun datang ke bumi ni untuk membalas dendam terhadap manusia yang pernah membunuh bapa dia di masa lalu. Tak hanya itu saja, tapi penulis daripada episod tersebut iaitu Shozo Uehara pun meluahkanlah rasa kekesalan dia terhadap insiden tersebut, yang mana dia merasakan kalau kemanusiaan yang dimiliki oleh tentera Jepun pada kali itu memang sangat rapuh dan mereka sangat mudah percaya terhadap rumor yang akhirnya menyebabkan sensitiviti terhadap orang Korea dan juga orang Cina terhadap negara Jepun sehinggalah ke hari ini. Dan dia mengharapkan dengan dia menulis episod tersebut tu, dia harap manusia ni tidak akan melakukan perkara yang sama lah. Dan ibaratnya itu macam sejarah tu tak boleh diubah, tapi masa depan ni kita masih boleh rancang dan kita masih lagi boleh ubah untuk menjadikan dia lebih baik. Tapi dalam masa yang sama, sejarah juga tidak boleh dilupakan. Daripada Izzat itu merupakan salah satu inspirasi yang Izzat memang tak expect langsung lah. Izzat tak sangka pula adegan tersebut sebenarnya diinspirasikan daripada kejadian sebenar. Izzat ingatkan macam itu merupakan rekaan daripada Shozo Uehara sendiri. Tapi ternyata ia berdasarkan insiden sejarah yang sangat membekas di hati orang-orang sehinggalah ke hari ini. Episod terakhir daripada siri Ultraman ni datangnya daripada episod ke-39 siri Ultraman Gaia. Yang mana dalam episod ke-39 siri Ultraman Gaia tu, kita ni telah pun dihadirkan dengan sebuah cerita yang adanya satu kaiju yang tinggal dalam sebuah tasik dan ada seorang lelaki tu yang sentiasa melawat ke tasik tersebut. Dan pada waktu itu, Gamo ni tahulah kalau dekat dalam tasik tu adanya raksasa. Dan dia ni telah pun bersembang dengan pakcik tu tadi yang bernama Hirano ni. Dan Hirano ni menceritakan kisah dia lah. Yang mana Hirano menceritakan kalau kaiju yang berada dalam tasik itu merupakan sahabat dia di masa lalu yang bernama Kondo. Dan kalau macam kita tengok daripada segi backstory mereka ni merupakan saintis yang terlibat dalam sebuah peperangan ya, dan perang yang dimaksudkan pada waktu itu merujuk kepada insiden Unit 731. Unit 731 ni seperti yang semua orang tahu merupakan sebuah unit yang dibina oleh kerajaan Jepun yang memang sangat terkenal dengan kekejaman mereka lah, yang mana mereka melakukan eksperimen terhadap manusia. Dan memang ada satu divisi dekat dalam unit 731 tu, memang ada satu divisi tu untuk mengkaji tentang bakteria dan sebagainya. Dan Hirano dan Kondo ni berada dalam divisi tersebut. Dan pada waktu tu Kondo ni telah menyelesaikan satu eksperimen dan Kondo ni tidak mahu apa yang dikaji itu digunakan oleh pihak Jepun ni. Tapi bagaimanapun kerajaan Jepun ni pada waktu itu merasa sangat marah dengan tindakan Kondo dan mereka telah menjadikan Kondo sebagai bahan uji kaji mereka. Dan setelah Kondo ni disuntik dengan bakteria tersebut, dia telah pun bermutasi menjadi satu raksasa dan dia terus membunuh saintis dan juga tentera Jepun yang berada di kawasan tersebut. Sebelum dia akhirnya telah melarikan diri ke dalam tasik. Dan disebabkan Kondo ni tak mampu untuk berubah balik menjadi manusia, maka Hirano tu seringlah membawa anak daripada Kondo ni datang bermain di tasik itu supaya Kondo ni dapat melihat pembesaran anak dia. Tapi sayangnya pada waktu itu, anak Kondo ni telah pun meninggal dalam sebuah kejadian penyerangan dan Hirano telah pun bersumpah kepada Kondo untuk menemani Kondo sepanjang hidup dia. Dan itu basically merupakan sedikit sebanyaklah tentang episod ke-39 daripada siri Ultraman Gaia tu. Nampak seperti sebuah episod yang nampak simple, tapi sebenarnya ia diadaptasikan melalui tindakan ataupun sejarah gelap ia daripada kerajaan Jepun sendirilah, yang mana penubuhan unit 731 di Harbin China tu merupakan sebuah insiden yang memang sangat susah untuk dilupakan lah. Dan insiden sendiri pun meragut banyak nyawa dan ada juga mereka yang masih terlibat di dalam insiden tersebut tu masih lagi hidup sehingga ke hari ini dan mereka tu mengharapkan pengampunan. Tapi ramai orang ni tidak ingin mengampunkan mereka lah, sebaliknya mereka nak orang-orang yang terlibat dalam unit 731 ni dihukum dengan diberikan hukuman yang setimpal lah. Dan Izzat faham lah kenapa orang nak buat macam tu. Sebabnya unit 731 tu Izzat rasa bukan semua orang boleh lupakan macam tu je. Even kerajaan Jepun sendiri pun menganggap kalau itu merupakan tindakan yang tak wajar dilakukan oleh seorang manusia ya. Tapi bagaimanapun itu merupakan sejarah
dan kita sebagai manusia ni perlu bergerak ke hadapan sambil mengharapkan keadilan untuk mereka yang pernah terlibat dalam perang dulu, dan masa yang sama juga kita ni mengharapkan kalau masa depan tu akan jadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang ni. Jadi itulah dia 3 episod daripada siri Ultraman yang memiliki sejarah gelap ataupun sindiran terhadap negara Jepun ya. Sebenarnya lebih tepatnya itu kepada kerajaan Jepun sendirilah. Sebab macam kita tengok daripada 3 episod yang Zat dah bahas tadi ni, memang ketiganya berkait dengan kerajaan Jepun di masa lalu yang memang sangat terkenal dengan kekejaman mereka sewaktu mereka ni melakukan penjajahan di berbagai jenis negara. Dan ini merupakan satu hal yang pada Zat memang cukup menarik lah. Sebabnya mereka mampu untuk menggunakan siri Ultraman ni untuk melakukan sindiran terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Dan itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Apatah lagi cerita ni ditargetkan untuk golongan kanak-kanak. Tapi mereka tu masih lagi boleh menyelitkan tindakan kejam yang dilakukan oleh kerajaan mereka di satu ketika dulu. Daripada Zack itu merupakan satu langkah yang cukup genius lah. Yang mana kadang-kadang kita selalu berfikir kalau cerita kanak-kanak ni kita tak mampu untuk berikan cerita yang sebegini. Tetapi mereka ni berani untuk mengetengahkan cerita yang sebegini, dan itu pada Zack merupakan satu tindakan yang berani lah. Dan basically itu bukanlah kali pertama Subaraya melakukan hal seperti ini ya. Semacam contohnya macam cerita Godzilla tu pun direka berdasarkan insiden Hiroshima dan juga Nagasaki, yang mana itu menggambarkan ketakutan yang dimiliki oleh manusia dan juga kerajaan Jepun pada waktu itu. Dan kemudian pula muncullah siri Ultraman yang berfungsi sebagai sebuah cahaya harapan kepada manusia untuk manusia ini menjadi lebih baik di masa akan datang. Daripada Zack itu merupakan salah satu idea genius daripada Subaraya Production dan juga AG Subaraya sendiri. Mereka tidak memandang cerita kanak-kanak sebagai sebuah media yang perlu disuguhkan dengan cerita yang tidak ada kait mengena langsung dengan realiti. Tapi mereka tu masih boleh menyuguhkan cerita yang realiti dan juga memberikan sindiran terhadap kerajaan Jepun melalui cerita-cerita dan juga karya-karya mereka sendiri meskipun ia ditujukan khas untuk kanak-kanak. Jadi itulah dia 3 episod Ultraman yang menyindir tentang kekejaman Jepun di masa lalu. Dan pada Izzat ketiga-tiga episod ni Izzat dah tonton, dan pada Izzat memang sangat menarik episod ni sebenarnya. Walaupun episod ke-12 daripada siri Ultra Seven tu masih tak dapat ditengok secara full, tapi setelah Izzat baca barulah Izzat faham rupa-rupanya alien spell tu punca kepada pengharaman cerita episod tersebut. Kalau macam kita tengok daripada sudut konteks cerita dan sebagainya tu tak ada apa-apa masalah. Tapi 2 episod lagi ni masih korang boleh cari di YouTube dan masih juga korang boleh layan lagi lah. Daripada Izzat 2 episod ni memang sangat emosional dan buatkan Izzat kadang-kadang mempersoalkan juga, misalnya daripada siri Ultraman Jack tu, betul ke sama ni alien tu yang jahat ataupun sebenarnya manusia yang lebih teruk sebenarnya daripada alien itu sendiri. Sebab manusia itu tidak menganggap alien mates tu sebagai pendatang yang baik untuk mereka, sebab dia menganggap kalau dia tu membawa bencana. Dan episod tersebut jadi buatkan Izzat rasa marah jugalah terhadap karakter manusia yang ada dalam cerita tersebut. Tapi bagaimanapun siri ni masih lagi perlu memberikan harapan dan juga ending yang jauh lebih boleh diterima oleh semua orang lah. 2 episod ni Izzat dah tengok dan Izzat memang sangat suka lah, dan Izzat harap korang semua yang ada ni, yang tengok video Izzat ni, korang semua boleh tonton lah episod tersebut di YouTube dan sebagainya. Jadi itulah dia 3 episod Ultraman yang menyindir tentang kekejaman dan juga sejarah Jepun di masa lalu. Basically apa yang berlaku di siri Ultra Seven tu bukanlah disengajakan, sebaliknya hanyalah salah faham sahaja. Jadi kalau korang dah tengok video Izzat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang tentang video Izzat kali ini dan apa pendapat korang tentang episod tersebut? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di pembahasan Ultraman dan Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.